ma yamna'uka an tuhaddisa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kama yuhaddisu anhu ashabuh. Anak kepada Az-Zubair bin Al-Awwam, iaitu Abdullah bin Zubair yang Nabi ambil belah buat anak angkat ni. Satu hari dia tanya bapa dia. Dia kata, bapa, saya heran dengan bapa. Dia kata, pasal apa bapa tak banyak riwayat hadis? Dia tanya pak dia, pasal apa bapa ni nak cari hadis riwayat daripada Az-Zubair bin Al-Awwam ni tak banyak? Pasal apa? Dia kata, faqala, kata Az-Zubair, dia kata, wallahi laqad kana li minhu wajhun wa manzilah. Jawab Az-Zubair bin Awam, dia kata apa? Wallahi, demi Allah, hang pun tahu ayah dengan Nabi macam mana. Hang tahu ayah dengan Nabi macam mana punya close. Dia kata ke anak dia. Walakinni sami'tuhu yaqul, akan tetapi pasal apa yang ayah tak banyak riwayat hadis ni? Pasal ayah ada dengar Nabi SAW bersabda, siapa kata benda hak Nabi tak kata, siap tempat di neraka. Siapa dusta atas nama aku, sengaja dusta, Nabi tak kata, dia kata Nabi kata. Nabi kata, dia kata ni bukan hadis Nabi, sedangkan itu hadis Nabi. Okay? Yang tu maksud man kadzaba alayya muta'ammidan, siapa berbohong atas nama Nabi dengan sengaja. Bila orang mai kata ni hadis Nabi, cek tak ada adalah hadis Nabi yang hang duk kata hadis ni. Nabi kata siapa duk buat kerja macam ni, maq'adahu minan nar, siap tempat dia di neraka. Kerana aku pernah dengar Nabi kata macam ni, aku takut nak riwayatkan hadis Nabi. Aku takut kau tersilap, dia kata. Kan? Sahabat Nabi ni kuat mengaji. Sahabat Nabi dengan majlis ilmu ni, Allahu Akbar, punya dahsyat. Walaupun macam tu, ada sebahagian daripada sahabat Nabi ni takut nak riwayatkan hadis ni. Pasal apa? Pasal Nabi bagi warning. Nabi kata siapa dusta atas nama Nabi, siap tempat di neraka.